Salah satunya ialah, kalau kaum tu lelaki perempuan lah, ada je orang lelaki dia kutuk orang lelaki lain kan. Ya. Tapi nisa ini, dia boleh saja dua orang perempuan. Perempuan A cakap, dia tu kan perempuan, kan. Yang B pula dia cakap, dia tu, buat muka saja, itu namanya suhriyah. Dia merendahkan perempuan lain, ya. Kalau katakan orang itu mungkin ada kesilapan ke, ada kekurangan ke, dia mengutuk ataupun menyindir kepada kumpulan lain. Allah kata, asa an yakunna khairan minhun. Mungkin perempuan yang disindir itu lebih baik daripada perempuan yang menyindir tersebut. Jadi Allah beritahu begini untuk beritahu apa? Orang beriman tak buat benda macam ni. Dia tak akan pandang perempuan lain, ya, sebagai orang yang hina. Dan isu ini biasa berlaku dalam viral kan. Bila ada konflik rumah tangga, ada orang lain dan sebagainya. Jadi bukan nurtizen, netizen. Netizen ini akan kutuk perempuan itu untuk dia pilih perempuan A ke, perempuan B ke. Ada juga orang yang kutuk lelaki kan, itu satu. Tapi yang bab mengutuk itu, kan. Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam ruang komen, lelaki ada yang mengutuk. Tetapi perempuan yang mengutuk lagi boleh tahan. Ya, lagi boleh tahan. Pasal apa? Pasal lelaki dengan perempuan, tuan-tuan ya, perempuan dia ada perkataan yang lebih daripada lelaki ketika bercakap. Walaupun sebenarnya dua-dua pun ditegur oleh Allah, ya. Ditegur oleh Allah. Tapi di sini sebagai satu peringatan betapa Allah sayang kepada golongan perempuan. Jangan buat perkara yang perkataan kita itu dia menenangkan kepada suami, menenangkan kepada anak. Perkataan itu juga digunakan untuk merosakkan masyarakat. Tuan-tuan tengok je dekat ruang komen, dekat dalam banyak Facebook ke apa ke. Cuba tengok komen orang perempuan. Ya. Dan harapnya bukanlah perempuan yang tinggalkan komen itu. Kalau orang perempuan tinggalkan komen itu, tinggal orang lelaki je. Cuba tengok orang lelaki punya komen. Habis gitu je. Okay. Ya. Jadi dalam ayat ini diteruskan wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencemuh. Cemuh tu. Dia tu kan perempuan murahan. Itu belum lagi istilah-istilah yang menyundul lah, yang apa sebagainya kan. Jangan keluar tuan-tuan. Jangan keluar. Jangan talmizu, jangan mencemuh. Wala tanabazu bil alqab. Okey, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu menyatakan keaiban, ya, jangan mencemuh diri kamu. Sebenarnya bila kita cemuh orang perempuan lain ataupun kumpulan lain, bukan orang perempuannya, lelaki pun ya. Kita cemuh orang lain, sebenarnya kita cemuh diri kita.